Okay, Assalamualaikum and welcome back guys. Alhamdulillah. Sekejap pusing kamera sekejap. Hari ni aku turun lagi bersama dengan enjin Mercury yang tengah panaskan ni, dengan IB Trooper 360 daripada Revix So siapa nak dapatkan IB dengan enjin ni, kau boleh PM aku. Contohnya macam kau nak beli jig, kau nak beli gewang, nak beli joran, nak beli mesin untuk recommendation daripada aku, kau boleh tengok link dalam description. Semua ada insyaAllah. Ok, hari ni aku akan ketuk-ketuk batu. Dan sebelum apa, aku nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada semua. Sorry aku tak nampak kamera ni kotor ke macam mana, gelap sikit. Ok, so selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada semua, di mana anda berada. Terima kasih juga yang semua dah support aku selama ni. Ok, tak nak buang masa. Hari ni sebenarnya aku ni tentatif. Aku akan pergi trolling lah, of course trolling. Tapi aku akan lebih pada jigging. Aku akan micro jig dan lepas tu kita light jig lah. Kita tengok macam ni ikan batu. Sebab kalau ikutkan arus kurang bermaya sikit untuk tinggi ni. Tapi kita tak boleh nak cakap confirm. Tapi kita cuba juga trolling. Tapi aku lebihkan target untuk ikan batu. So tak nak buang masa, aku akan sebenarnya aku dah set up dah. Telacor geng. Siapa yang nak tahu juga pasal IB ni, kau kontak je. Mahal lah. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day. Aku tak tahulah ada ikan tak ada, tapi kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak ada lah. Air pasang. Aduh. Biasanya aku akan starting dengan trolling, tapi aku pergi batu yang dekat-dekat yang biasa aku main. Kita ketuk-ketuk lah tengok. Nak dapat tu susah, tapi kita cuba lah. Ok, sampai spot kedua. Kita lah geng. Tak tahulah ada tak ada kan. Kalau tengok gaya macam ada. Kita cuba lah. Okay, terdrop. Ada aktiviti anak ikan, tapi tak tahulah ada tak ada. Air kosong. Allah, dia ambil terus geng. Ada geng. Kerapu lah. Alhamdulillah, good size. First strike of the day. Bukanlah boron kan. Layar lu, kita buka ikan. Dan alhamdulillah ini dia. Ok, ini size A 600 gram, 700 gram. Memang good size dan sedap. Ok, alhamdulillah. Jom kita cari lagi. Ok, kita drop lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Agak ada yang nak lagi. Sebab tadi jatuh tu, rasa dia ambil. Allah, ada lagi ambil kan. Strike kan. Ya. Alhamdulillah. Lebih kurang saiz dia. Saiz. Tengok jig daripada ni Cikgu Jo buat. Memang murah dan berkualiti lah coating dia. Sekarang aku ketuk batu 2 trip 3 trip, tak ada masalah pun. Ketuk batu bukan aku ketuk pasir. Ketuk batu, coating dia bagus, so tak pecah lah. Color
Memang meriah lah lawa. Hampir keluar dah ikan. So dia macam nak keluar sangat dah. Kita simpan lah. Ni dia. Lebih kurang dalam 500 lah, 500 gram. Ni saiz A ni. Saiz A memang mahal lah kalau atas pasar. So kita simpan. Jom ketuk lagi. Alhamdulillah strike guys. Macam tenggiri. Macam tenggiri ya. Ada isi. Aku nak pindah ke spot ketiga dan alhamdulillah ada strike lah. Kalau tengok makan macam tenggiri. Tengok lah sana. Agak-agak abang panjang lah. Ada ski lah. Allah. Mesinku dah punah geng. Mesin rosak geng. Duduk tali duduk setempat pula. Aduh. Kasar ni rasa ni. Berat eh. Buat shake ni. Janganlah kuat sangat shake. Kasar ni geng. Allah, lucut. Lucut. Subhanallah, lucut geng. Allah. Lucut. Ada mesin punah pula time ni. Aduh. Senang guys. Oh, kuat isik ni. Kuat ni isik. Janganlah isik kuat-kuat, sayang. Pulak saya. Macam bukan tinggi dah kan. Kenapa weh? Matahari pula ekor dia. Kacang lah. Kacang kan. Bapak kacang. Lompat kacang. Tengok tali aku, dia dah kumpul setempat lah. Oscillation gear pecah. Hari tu lagi dia dah macam nak menggila. Besar yang tenuk. Alhamdulillah. Sorang. Besar. Jauh ke bang. Ni pentingnya pelayar panjang kan. Allah Akbar. Oh. Bapak besar tenuk. Tapi aku tak boleh pegang lama-lama geng. Bau bai. Ni pun dah bau. Tenuk ni kuat sikit bau dia. Tak muat atas. Bismillah. Ada kot tu. Biasanya kalau dah kena ikan gitu, gewang mesti rosak kan. Hancur. Mesti belakang dah terkeluar.
Dah sengit dah. Aduh. Kayu dia pecah-pecah. So tak nak buang masa, jom lah kita pergi spot jigging sebab dah dekat. Kita jigging terus lah. Let's go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita turun. Spot ke 3 lah. Lebih kurang lah. Tapi ada pukat lah. Strike terus geng. Dalam mulut terus. Gapu rasanya. Alhamdulillah. Good size. Size A. Baru drop. Alhamdulillah. Rezeki. Mantap. Kalau tu aktiviti dekat kawasan karang ni memang ada aktiviti lah. Ada aktiviti ikan, ada bait fish. Strike guys. Tak tahu ikan apa. Ikan baik ni rasa. Oh, sagai. GT. GT geng. Ambil sauk, tersauk senang. Alhamdulillah. GT. Alhamdulillah. Dah lama lah tak jig bahan GT. Walaupun kecil geng. Okay, walaupun GT ni kecil tapi padu bai. Tu dia dengan jig 20 gram. Oh, mata tak payah kata lah. Ini mata silver steel bai. So, tak boleh nak tepuk, kecil, tak sedap. Okay, kita cari lagi. Ada barang, ada barang. Mantap. Okay kan, tadi landed Jenaha, aku tak sempat buka kamera. Menggelabuk. Dia turun makan terus. Jadi susah sikit lah. Lagi tak tahulah ada lagi ke tak kalau yang nak. Ya, ada lah. Oh, Allah. Ada lagi ni. Oh, kasar. Kasar. Uish. Kasar geng. Uish. Kapur sini. Kasar. 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 Alhamdulillah. Kasar geng. Okey, ni dia. Alhamdulillah. Jig tak ada udang, tak ada apa. Alhamdulillah. Tapi merata lah mencari. Bukan senang sebab tu dia mahal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Turun. Tengok aktiviti ikan tu ada lagi
kena hak besar patutlah. Allah Rabbi. Alhamdulillah geng. Kena hak kasar geng. Ui, banyak bawah ni. Kita drop. Ada aktiviti lagi. Aktiviti ni bukan big fish ke apa. Main macam lupa-lupa. Allah. Masuk dalam mulut terus. Makan dia kena ni. Ya, kasar geng. Wah, kasar. Terus makan. Alhamdulillah. Aku yang besar. Terang terus. Alhamdulillah. Oh, bumper good. Rasa banyak sangat ni bawah ni. Yang mengutip. Ada juga. Dengan drop dia ambil. Yang kecil. Oh, kena hak geng. Alhamdulillah. Besar. So geng. Kena hak. Alhamdulillah. 300-400 gram. Alhamdulillah. Okay, nantikan. Mati enjin. Bagi relax. Allah. Terus masuk mulut geng. Berebut lah. Terus masuk mulut. Drop. Aku ambil lah. Ini badan ni. Apa ni? Badan saja nak. Alhamdulillah. Ejek lah. Kena badan geng. Bukan saya kecil-kecil bai. Saya kasar. Memang banyak miss. Tapi kalau banyak miss ni tukar micro balik sedap. Tapi dia tengah makan yang jig kasar, main kasar dulu. Bila dia dah culas, baru tukar pada jig halus. Itulah tips dia biasa kalau kita mainkan batu. Dia makan jig besar, main dulu jig besar. Dah lama tak makan, dia dah mengajuk, baru tukar pada micro. Micro tak makan, live bait terus. Makan dah geng. Kena drop tali. Apa? Alhamdulillah. Oh, saiz A banyak saiz A. Jig 20 gram. Rapu. Mantap. Okay, kita drop. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, micro. Aku ulur light kasar sikit tak nak. Alhamdulillah. So are tak muh kasar nak makan di alus pula.
Allah, lucut. Aduh, memang itu ni. Kalau boleh jangan lucut, geng. Yang jenahak ni jangan lucut. Oh ada. Tapi dah culas sikit lah. Tak seganas tadi ada. Tak seganas tadi. Alhamdulillah. Saiz dia. Ini pun tak masuk. Tak masuk mulut, bahan mata. Alhamdulillah, geng. Aduh. Okey, alhamdulillah aku dah sampai darat sorry lah sebab memang aku tak boleh nak ambil video tadi. Semua bateri aku habis. Lepas tu ni aku dah sampai darat. Aku nak buat closing dengan ikan pun tak boleh sebab air tengah pasang. Aku nak kemas, dah settle. Kita akan tengok hasil. Hasil lah sekali. Tapi memang padu lah watercolor. Alhamdulillah ikan makan tengah hari lah. Bukan aku nak kata aku punya target tu betul, tapi target aku ada. Cuma masa dia aku tak tahu lah, tiba-tiba jumpa. Alhamdulillah. Memang rezeki aku lah, murah rezeki lah. So okey, untuk siapa-siapa yang berminat, ni dia Trooper 2025. Ni sama dengan Yai pakai. Yai dengan aku sama ni color. Tengok tempo ni Giri Hunter, tapi hari ni aku bukan Giri Hunter lah. Aku ikan batu Hunter. So dengan enjin Mercury 15HP, Trooper 360, memang solid, sedap. Aku seorang je tengok setup aku gila-gila penuh bai. Sebab apa tau? Okey, aku nak kira sebenarnya, tapi banyak sangat. Kejap lagi lah aku nak kena kemas dulu sebab air tengah pasang. So kejap lagi kita kira ikan, kita tengok macam mana. Okey, jom. Okey, geng. Alhamdulillah aku dah kemas IB, enjin semua aku dah simpan. Okey, yang aku janji go through pada hasil. Aku tak kira tau ikan ni, tapi memang banyak gila abang. Kau tengok sendiri lah. Memang penuh. Ton 100 liter ni, 1 liter. So kita kira lah, jom lah. Kita masukkan gigi seekor dalam 4 kilo. Ini double digit ni tenuk dia kena masuk dulu. Ok, so aku akan kira jenahak lo. 1, 2, 3, 4. Slow, tak kira. 5. Dah kena kira pula 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 11 je. 11. Oh, dah lagi 12 ekor jenahak dan kerapu. 1, 2, oi banyak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40 ekor. 40 ekor dan GT seekor. Yang main jig tadi. So itulah hasil hari ni, memang padu. Alhamdulillah. So aku akan start mancing balik, tapi tak aktif macam dulu lah. So siapa yang tanya aku apa-apa ke tu, kadang aku tak boleh nak jawab juga. Ada orang ajak aku mancing pun aku tak boleh nak join juga sebab aku kerja. So alhamdulillah trip kali ni menjadi. So kita jumpa next time pula. Assalamualaikum. Ciao.